Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya PS Afzal. Dan saya PS Amir. Kini kami berada di Dewan Muafakat SMK Kakapulai sempena Hari Pengumuman Keputusan CJ Pelajaran Malaysia tahun 2025. Seperti yang kita lihat pada hari ini, penuh dengan rasa berdebar dan juga rasa teruja terhadap pelajar yang akan mengambil keputusan mereka pada hari ini. Hari ini pastinya menjadi detik penting dalam hidup mereka selepas segala usaha yang mereka telah korbankan. Jadi, mari kita cuba untuk dapatkan reaksi mereka. Let's go. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Aini. Cikgu Aini, Cikgu ada apa-apa ucapan untuk pelajar SPM? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua calon SPM 2025. Okay, usaha anda telah menghasilkan keputusan yang cemerlang pada tahun ini. Okey, sekarang saya bersama dengan pengetua sekolah SMK Kakapulai. Okey, Penuh, saya nak tanya, apa harapan pengetua untuk masa depan semua batch 08 ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tahniah saya ucapkan kepada semua calon-calon SPM 2025 yang telah berjaya. Syabas dan tahniah kepada semua pelajar, semua pelajar dan semua guru warga SMK Kakapulai yang telah berusaha sedaya upaya untuk mencapai kejayaan. Kita meningkat tahun ni, daripada 95 kita naik kepada 95.77% dengan grade purata pun makin mengecil, daripada 4.65 kepada 4.55. Alhamdulillah, untuk tahun ini harapan kita cuba capai ke sasaran 96% dengan grade purata yang lebih kecil. InsyaAllah kita selesaikan 4.1%, InsyaAllah. Sama-sama kita berusaha, masa pun masih ada dan insyaAllah kita akan lakukan strategi yang lebih mantap lagi lah untuk kejayaan. Itu saja, sekian, terima kasih. Sama-sama. Okey, sekarang saya bersama dengan Akak Widat. Okey, Akak, saya nak tanya, apa benda yang Akak nak bagi tahu pada diri Akak masa form 4? Kalau boleh saya nak bagi tahu yang masa form 4 jangan skip sekolah. And then dengar cakap ibu hari-hari, solat jangan tinggal. Lepas tu kalau boleh saya nak nasihat belajar betul-betul. Sebab form 4 tu lah punca yang tentukan orang punya result macam mana. Kalau form 4 kelawit, form 5 tak tahu. Terima kasih. Okey, sekarang saya bersama Veteran. Saya nak tanya, apa perasaan Veteran dapat straight A? Mestilah gembira sebab dah lama saya struggle banyak, pergi tuition lah, kelas tambahan dan sebagainya. Cara dapat result ni, saya memang syukur. Saya terima kasih kepada semua guru dan ibu bapa saya yang sekarang sampai sini support saya. And masa saya macam tak boleh pun, diorang support, diorang encourage saya je. Saya terima kasih lah kepada Tuhan dan Okey, terima kasih. Okey, tanya dapat straight A. Tanya dapat straight A. fokus dalam kelas, belajar bersungguh-sungguh, belajar apa yang kau suka. Jangan baca sebab ibu bapa pressure kau. Itu je. Okey. Terima kasih. Ya, sekarang saya bersama dengan Zaimah, bekas pengerusi pusat sumber tahun lepas. Okay, saya nak tanya, apa harapan Zaimah dengan result yang ada pada masa hadapan? Harapan saya semoga dengan result yang saya ada ni dapat capai impian saya untuk jadi seorang lawyer, insyaAllah. So untuk korang batch 09 buat yang terbaik, insyaAllah dapat straight A. Okey, terima kasih. Okey, itu sahaja reaksi pelajar pada hari ini. Tahniah kepada semua calon SPM 2025. Usaha anda yang telah dibuat adalah sangat bagus dan setimpal dengan usaha yang telah anda buat. Okey, saya PS Amir. Saya PS Afzal. Itu saya beri kami TV PSS. Let's go. Tak apa lah.